Assalamualaikum, salam sejahtera kepada peminat-peminat dalam dunia pertanian semua. Okey, kali ini saya nak review satu produk yang kita ni pekebun sambilan contohnya patut ada, ataupun pemotong-pemotong rumput casual. Maksud saya, aktiviti potong rumput ni sebenarnya adalah satu terapi sebenarnya. Kali ini saya nak share kepada tuan-tuan satu produk, iaitu apron. Okey, apron mesin rumput brand Victa. Okey, so pasal apa perlunya apron? Okey, saya biasa tak pakai lah. Okey, biasa tak pakai, mesin macam biasa saja. Okey, tapi masalah dia ialah sisa-sisa rumput tersebut memang dia akan hinggap satu badan. Okey, itu tak ada masalah lagi. Masalah dia ialah bila kita nak basuh pakaian kita tu, bila kita masuk dalam mesin basuh bersama dengan pakaian-pakaian lain, then dia akan jadi masalah. Okey, yang pertama, sisa-sisa rumput tu dia akan melekat kepada pakaian-pakaian lain. Yang kedua, dia akan clog mesin rumput, dia akan clog mesin basuh kita. Dia akan melekat di dinding-dinding drum dia tu dan juga saluran-saluran lah. Okay, water outlet tu. Jadi satu kerja pula untuk kita nak cuci benda tu. Dan masalah yang nombor 3 ni, masalah yang paling besar, iaitu kena marah dengan bini lah. Jadi inilah dia punya penyelesaian dia, iaitu apron mesin rumput. Okey, yang ni saya beli melalui Shopee dengan harga termasuk postage lebih kurang RM14 berapa kupang dah, dalam RM15 lah. Okey, jadi brand Victa. Okey, material dia plastik dan agak tebal. Belakang dia ni baldu. Okey, sweet. Dan okey, kita try tengok. Tinggi saya 170, jadi dia labuh sampai ke bawah lah. Okey, dia labuh sampai ke bawah. Okey, so bila kita nak pakai, kita kena ikat tali belakang ni. Okey, cuma kita angkat sikit. Okey, kita angkat sikit, kita tak mau tergantung macam ni, sebab kita tak mau load dia terbeban di sini ya. Okey, kesan dia takut lama-lama dia akan putus di sini dulu. Jadi cara dia, kita angkat sikit. Okey, kita ikat di belakang. Okey, lebih kurang macam tu. So di depan ni dia akan terangkat sikit, free ya. Jadi load beban dia tidak tertumpu di point sini. Yang ni yang akan putus dulu. Okey, depan dia ada poket. Okey, depan dia ada poket. Bolehlah kita nak bubuh tali mesin rumput tu. Okey, so jom kita try mesin rumput.
Jadi tuan-tuan pun boleh nampak memang sisa-sisa rumput memang penuh. Okay. So personally saya memang rasa okey lah produk ni. Okay. So bagi siapa-siapa yang nak beli, berminat, okay, boleh klik dekat kotak shop di bahagian bawah kiri tu. Okay. So terima kasih menonton. Jadi saya nak sambung misi rumput ni. Okey, sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.